wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Dimulakan dengan umul kitab dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ibu ayah kita, guru-guru kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita dan seluruh kaum muslimin. Juga kepada pengarang bagi kitab yang kita gunakan sebagai rujukan kita, 40 hadis jalan ke syurga, Fadil Ustaz Zamri bin Hashim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semulakan pengurusi barisan pegawai dan jawatan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, adik-adik dan anak-anak dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan dan ruang dipilih oleh Allah kita berada dalam rumahnya yang penuh dengan kemuliaan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang duduk dalam majlis ilmu yang merupakan antara waktu-waktu mustajab doa, juga merupakan salah satu taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita beralih doa daripada para malaikat yang mendoakan keampunan dan kerahmatan bagi siapa saja yang berada dalam majlis ini, insya-Allah. Amin. Kita menyambung perkongsian kita dalam kitab 40 hadis jalan ke syurga. Kita masuk pada hadis yang ke-6, melaungkan azan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'jibu rabbuka min ra'i ghanamin ala ra'si shadhiyatin lil jabal yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Rawahu Abu Daud. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu berbangga terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas satu kawasan bukit yang melaungkan azan dan mendirikan salat. Allah berfirman, lihatlah hamba-Ku ini, dia azan dan mendirikan salat, dia takut kepadaku.
sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada hamba-Ku dan aku masukkannya ke dalam syurga. Ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, kita duduk kat mana pun, bila masuk waktu solat, azan. Dia bukan azan, syarat azan ni kena ada mikrofon, tak. Yang penting masuk waktu solat, azan. Kan Nabi sebut pengembala kambing. Dulu-dulu kan gembala kambing ni jauh kan, atas bukit, tak ada orang. Bila masuk waktu solat, pengembala ni azan. Kalau ikutkan tak payahlah azan buat apa kan. Kita bila kita azan ni, kita fikir bila azan ni orang ramai orang datang. Kat surau azan lah, kat tengah padang buat apa azan. Nak ceritanya betapa besarnya ganjaran azan tu kan. Sebab tu bila kita, untung kita ni kalau pergi berjalan musafir berjemaah, untung apa, kita boleh solat jemaah. Kalau kita sampai tempat tu belum masuk waktu, kita azan seorang. Di syarat azan ni yang penting kita boleh menyebut kalimah azan itu dengan betul dan tepat. Sebab tu kita ni orang lelaki paling tidak mesti boleh azan, boleh qomat. Bukan berlagu, boleh azan, boleh qomat, iqamah. Dua ni kan. Lagu tu bab lain. Ada lagu, lagulah. Kalau tak ada lagu, tak payah. Yang penting kalimahnya betul, ya. Kalau ada lagu pun sebut pun tak betul apa di kalimah itu, ya. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sakit mata kalau tuan-tuan nanti berjangkit tu rezeki lah. Dia mula kena apa, orang panggil apa, ketumbik ketumbik. Dia mula kat bawah, saya pecahkan ni atas pula. Lepas tu rumah kata, bang, biasa orang tua kata kalau ketumbik ni mengintai, dia mengintai kau. Tambah tuan-tuan nanti sekejap lagi kalau sembang jauh sikit lah. Nabi SAW nak cerita pada kita betapa besarnya ganjaran azan. Lepas ni kalau kita pergi mancing kan, pergi mancing satu kapal, satu bot, masuk waktu azan. Yang kita cakap, takkan tengah-tengah laut nak azan. Tak, bukan cerita tengah laut. Sekarang ceritanya sekarang masuk waktu. Masuk waktu azan. Pahala besar lah. Nanti kita tengok pahala orang azan. Untung muazzin ni tuan. Orang azan ni untung. Pahala dia sangat banyak. Kalau tuan-tuan rasa nak gebuk-gebuk. Banyak pahala azan ni. Satu syiar. Kita panggil syiar. Jadi tuan-tuan yang mungkin kaki pancing, apa lagi, kaki memburu kat dalam hutan, masuk waktu azan, ya. Ataupun kita sembahyang seorang-seorang kan, kalau nak pahala lebih lah, kita sampai tu dah masuk waktu kan. Kalau kita nak pahala lebih, kita azan perlahan lah, janganlah kuat pula pukul 2.30 azan kan, boleh lah orang yang lain tadi aku sembahyang apa gitu. Perlahan-perlahan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Aku nak dapat pahala lebih lah. Kalau tak azan pun tak berdosa. Yang penting masuk waktu tu. Sebab tu kan, bila kita di masjid surau ni, bila masuk waktu, kalau sini azan lah kan, kita berhenti. Ada separuh tempat dia kata tak payah ustaz terus je. Kita ikut pengurusan lah. Kalau pengurusan kata tak payah, kita terus lah kan. Sebenarnya sebaiknya azan di syiar dan mengajak orang, memberitahu orang waktu dah masuk. Kemudian banyaklah hikmah di situ, ya. Okey, itu satu. Ya, nak ceritanya pada kita lepas ni pergi mana-mana ataupun kita balik kampung kan, ramai-ramai adik-beradik. Jadi bila ramai-ramai Pak Long kita tak payah pergi masjid lah, kita sembahyang rumah. Tak apa, tapi azan. Masuk waktu azan. Tu kelebihan. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli yaumin 60 hasanatan wa bi kulli iqamatin 30 hasanatan. Rawahul Hakim. Ini ganjaran.
Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melaungkan azan selama 12 tahun pasti syurga menjadi miliknya, dan ditulis dengan azannya setiap hari 60 kebaikan, dan ditulis dengan setiap iqamahnya itu 30 kebaikan pahala. Kalau ikut kira-kira matematik kita, 60 ni sikit lah, 60 kan, sekali makan 4-5 orang licin. Tetapi di sisi Allah 60 ni sangat-sangat banyak, ya. Satu Nabi sebut yang dah azan lebih 12 tahun. Ini sebagai satu motivasi kepada mereka yang dilantik sebagai Bilal, muazzin. Jangan kata saya suara tak sedap. Yang penting soal dia, kau boleh azan tak? Boleh, okey, azan. Suara tak sedap ke, tak sedap ke, sedap tu bab lain. Yang penting bila kau azan, masuk waktu orang datang, orang tak tanya datang-datang siapa azan tadi, tak sedap balik dia. Tak, kan? Yang penting azan. Kalimah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena betul lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, nak sambung begitu. La ilaha illallah, azan koreh ya tak apa. Yang penting sebutannya betul, ya. Yang tak bolehnya suruh azan dia pergi bantai kat beraya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jahanam. Yang tu tak boleh. Yang penting boleh sebut azan. Kalimah azan tu boleh sebut. Okey. Apa ni, iqamah pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalimahnya, ya. Sebagai motivasi kepada yang ditugaskan sebagai muazzin lah. Jangan rasa rendah diri sangat. Besar pahala tuan. Besar pahala azannya. Sejauh mana suara dia sampai, orang datang, dia pahala dapat. Kan? Lepas tu bila azan kau kuat, buka speaker kau kuat. Sejauh mana azan dia sampai, orang dengar, orang datang, pahala tuan. Pahala untuk siapa? Yang azan tadi. Oh, besar pahala. Kemudian bila dia azan, 60 kebaikan. Wih, banyak ni. Dan iqamah. Sebab tu, beras sekalian dalam fiqah, siapa yang azan, waktu tu lah. Contoh tadi maghrib kan, azan. Siapa yang azan? Haji Ismail contoh. Iqamah hak dia. Tu kita kena faham. Nampak macam simple kan? Siapa yang azan, hak iqamah adalah hak dia. Kita tak boleh nak ambil. Dan kalau kita nak qomat, kita kena minta izin kat dia. Ini adab dalam fiqh lah. Kan? Jadi jemaah dah azan. Lepas tu kita tengok, dah 15 minit dah jemaah tak azan, lupa ke, tak qomat. Kita pun daripada datang masuk tu ke depan qomat, tak boleh. Tak adalah berdosa tu, tapi daripada segi hak. Sebab dia dah azan tadi kan. Kecuali dia kata saya ataupun dia kata saya nak kita dah tak tahan lah. Awak tolong qomat. Okey, tak apa. Kemudian pula yang azan tadi haknya qomat, hak dia. Dan bila dia nak qomat, dia kena tanya siapa? Dia kena tanya imam. Ni kos imam. Kalau imam cakap, relax dulu. Orang tak ramai lagi, jangan qomat. Jangan qomat. Ini kuasa imam pula. Dah 20 minit kan, imam lekor lagi. Sabar dia cakap. Imam jangan ngada pula kan. 20 minit. Tak, mana ceritanya, ini dia punya, kalau dalam kerja dipanggil seniority, betul lah. Kita minta izin imam. Okey. Imam cakap, okey, azan. Qomat lah. Kemudian kena tahu, kita ni semua kena tahulah, walaupun kita bukan Bilal lafaz
azan dan iqamah dia tak boleh sama. Tak sama apa? Azan panjang sikit, iqamah pendek. Jangan iqamat panjang-panjang pula. Dia tak kena, disalah daripada segi amalan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang baru sampai berapa kali nak azan, padahal dia qomatnya. Qomat kena pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek lah. Azan panjang sikit daripada qomat. Baik. Ya, itu tertib dia. Sebab tu ada peluang kita azan, ambillah kesempatan. Kalau di Masjid Surau adalah kan memang dah dilantik khas. Kecuali kalau sesekali kita nak tu, minta lah izin dulu tuan dia yang dipertanggungjawabkan. Nanti bila berlaku apa-apa dia kena kan. Kita minta lah izin, Ji, nanti kan subuh esok saya nak azan boleh? Minta izin. Dia kata boleh. Okey azan. Kalau dia kata tak boleh, boleh kita cakap belagak lah air dia. Tak boleh lah, tu hak dia dah dilantik. Masa pemilihan dulu dia dilantik. Wak jadi bilal. Okey. Jadi bila dia tak bagi, kita ikutlah dia kan. Dia yang jaga apa-apa nanti. Bila berlaku apa-apa, kan, kok salah ke? Azan-azan tak masuk waktu, orang dah pakai buka dah. Macam mana? Jabatan tanya, siapa azan tadi? Kita dah tu salah, kita kata, Haji Mai. Padahal kita azan. Tu kena minta izin. Ya? Baik. Boleh? Lepas ni ada peluang. Ni bukan cerita Masjid Surau, dia kena minta izin pada tuan dia. Siapa? Bilal lah. Sama macam imam pun kan. Masjid Surau dia ada imam dia. Walaupun saya yang datang ni, saya contohlah, saya ni Johan tilawah Quran antarabangsa 400 kali. Saya lah. Walaupun saya datang surau tuan-tuan, saya walaupun bila nak qamat, saya tak ada boleh main saya jadi imam. Saya kena minta izin dulu dengan siapa? Tu imam. Sebab dia yang berkuasa kat sini. Saya kena minta izin. Bukan kau nak mentang-mentang saya 400 kali Johan kebangsaan. Kau tak layak. Aku bila datang, aku kau tanya, tak boleh. Daripada segi tertib adab, dia tak kena. Nampak sangat kau ni tak belajar. Kecuali imam ustaz. Jadi, boleh? Faham Sebab tu tak semua tenaga pengajar asatizah jadi imam kan. Saya tengok. Tak semua ustaz dia jadi imam. Kadang-kadang lepas kuliah lagi tandasan. Dia tak nak jadi imam tu. Saya bagi tip lah, pecah lubang. Saya pun kadang-kadang macam tu, malah jadi imam. Suara tak ada. Saya nak kencing. Dia jadi imam. Itu contoh. Itu dipanggil tertib dalam berjemaah. Baik. Keterangan hadis. Sebab ni tuan-tuan, kalau balik kampung ke kat mana, ada peluang azan. Jangan tolak-tolak lah. Jangan kata aku tak pandai. Tak ada lagu tu bab lain. Yang penting sebutan itu betul untuk kita mendapat pahala yang sangat besar yang Allah nak bagi. Kena ambil. Keterangan hadis, melaungkan azan bermaksud mengajak orang ramai untuk datang ke rumah Allah bagi menunaikan solat berjemaah. Bagi tahu. Tugas Bilal ni besar kan? Dia nak bagi tahu dalam bahasa mudahnya. Weh, dah masuk waktu. Berhenti. Macam tu lah kan. Macam kita kat sekolah kan. Sekolah ada loceng kan. Kalau tak bunyi loceng tu, kita terpinggir-pinggir mana loceng ni kan. Nak makan ni. Jadi muazzin dia bagi tahu pada kita, waktu dah masuk. Berhenti kejap. Allah panggil lah. Macam tu lah maksudnya kan. Bila dipanggil tu kan. Kan dalam azan tu disebut hayya ala salah, hayya ala falah. Kau nak cerita kejayaan besar mana, tinggi mana, kaya mana kejayaan pun, pokok pangkal mesti solat. Hayya 'alal salah baru datang hayya 'alal falah. Sebab tu kita ibu ayah sekalian kena pastikan anak-anak kita, cucu kita belajar tak pandai tu bab lain lah. Yang penting kau solat. Tu tuan-tuan. Ibu ayah sekalian. Terutama subuh Saya tuan-tuan dengan anak sampai saya cakap macam ni, bukanlah buat, saya tak buat pun. Nak tunjukkan kita ni, biarlah takut sikit anak kan. Saya kata kau pergi subuh, kalau kau boleh pergi surau pergi. Kalau kau tak pergi pun bangun semayang. Kau jangan sampai Abi cakap pakai kaki. Anak sendiri boleh, jangan anak orang. Anak saya lah, ni saya cerita ni.
Janganlah buat pula bukan anak orang, jangan, anak sendiri. Tapi tak adalah tapak betul-betul saja nak bagi dia ni kan. Sebab nak bagi tahu, nak bagi tahu pada dia solat ni satu kewajipan. Tu je cerita dia. Bukan nak cerita kau ni hebat tak, bukan. Buat Ustaz, tak buat pun, mana pernah buat. Cakap lebih. Yang penting dia bangun. Kan kalau dia boleh pergi surau, alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang dia tak pergi kan. Buat mana kan? Kita suruh je. Hari-hari suruh. Walaupun kita cakap dah bubuih dah tak apa, biarlah bubuih kena sawan pun, biar. Suruh dia pergi. Kan? Ini tugas kita mak ayah, suruh. Jangan kita Ustaz, letih lah Ustaz, dia dah besar lah, dia besar ke tak besar, kita sebagai mak bapak, selagi dia duduk dengan kita kan, suruhlah dia pergi. Takkan kita seorang je. Kan? Sebab kita takut besok di akhirat kita ditanya. Tu. Kalau tak tanya tak apa. Ibu ayah sekalian, kita buat ibadah ni besok di akhirat, kalau Allah tak tanya, okey. Bini kita tak dakwa, kita tak apa, anak-anak tak dakwa tak apa. Masalahnya nanti didakwa. Sebab tu suruh. Walaupun dia dah besar 30 tahun dah duduk dengan kita tapi tak kahwin lagi. Suruh. Kau dengar tak azan? Dengar? Ni. Dia datang ke tak datang tu bab lain lah, tapi kita seboleh-bolehnya biar dia datang. Jangan kita rasa jemu untuk suruh dia buat kebaikan. Ni mak bapak. Ibu sekalian tuan-tuan, saya kat depan tuan-tuan ni siapa? Sekarang ni. Saya mengajar lah, konon-konon lah ngajar tuan-tuan ni. Ustaz lah kat KL ni, Kuala Lumpur. Saya balik kampung, saya ustaz lah. Saya balik kampung, kau ustaz ke, PhD, 40 PhD ke, kau tetap anak aku, bin ni bapak kau, bin mak kau ni. Jadi tuan-tuan saya kat kampung, sampai hari ni, saya kat kampung, ni saya cerita betul ni, bukan cerita tipu ni. Kat kampung, subuh kan, kita dah bangun lah, siap-siap. Mak saya rutin dia, walaupun dia, kau kat Kuala Lumpur, kau ustaz lah, entak kau lah, kat kampung kau tetap anak. Mak kita dekat, sebab tu kita dengan mak ayah kita, hebat macam mana pun, kita tetap anak. Tu taraf kita. Kita Perdana Menteri pun, balik kampung, kau tetap anak aku. Jadi buat perangai macam anak, jangan buat macam bos. Faham tak? Saya kat kampung, subuh-subuh, mak saya masih, sekarang ni dia canggih sikit, dia dah pandai guna telefon kat KL mengajar orang kuliah, imam kat kampung. Mak saya telefon bukan sebab saya tak bangun, sebab dia dah rutin, dia kau ni balik kampung, kau anak aku. Nak cerita begitu. Kau pensyarah ke, kau kalau kat UKM University Chancellor ke, lantak kau lah. Yang penting kau balik kampung, kau anak aku. Rutin mak saya memang daripada dulu, itulah kerja dia. Salah satu, subuh telefon. Subuh. Masjid juga, masjid. Faham tak? Tu kita dah bangun tu kat KL Kuala Lumpur mengajar tu. Ke kita nak marah? Mak jangan kecoh-kecoh. Mak alah orang kat KL ustaz lah mak. Oh boleh dia macam tu. Mak kita, kau lantak lah kau ustaz, kau balik kampung, kau anak aku, kau ustaz ke tak ustaz, kau pergi subuh tak? Pergi masjid tak? Tak pergi. Aku tanya cerita lah kau ustaz. Masih kejut, sorang-sorang masih kejut. Dulu masa dia larat sikit, dia ketuk pintu, selagi tak buka, tu kuntung. Subuh masjid. Ya mak bangun dah. Kadang-kadang belum turun katil lagi, tapi dah ketuk kan. Tu mak, faham tak? Kat Kuala Lumpur ngajar kitab lah, pergi. Tu kat Kuala Lumpur. Faham tak? Sebab tu anak kita, selagi dia kat rumah kita, depan mata kita kejut. Surau. Masjid. Kau dengar tak azan ni? Pergi. Dia baca macam alasan tu, yang penting dia pergi. Kalau boleh pergilah kan. Kalau boleh biar dia pergi. Tu. Baik sekalian jangan kita bila anak kita dah besar ataupun anak kita dah kahwin, pandai dia lah ustaz, dia dah kahwin. Itu mak ayah yang pemalih tuan. Betul lah tu kan, memanglah tanggungjawab dia dah kahwin, dia dah besar. Tapi kita takkan nak tengok je. Nak tengok depan mata kita, dia buat maksiat lah tu, dia tak pergi solat kan. Tak biar. Depan mata kita balik kampung. Semua sekali balik kampung kan, balik raya. Bergelimpangan macam pelarian duduk kan, tidur. Lepas tu subuh kita seorang yang menonong pergi. Yang lain biar je.
Joget tuan-tuan, bangun subuh. Biar dia melempek semua Dia nak marah kita ke? Apa ayah ni pagi mau buka subuh? Masjid. Kau ingat rumah aku ni apa? Betul, tu bawa ayah. Ini ayah. Yalah, dia letih pun sampai malam tadi. Angguk kau. Anak kita kan? Kita bapak dia lah. Ada anak nak marah ke? Tak ada lah. Dia malu lagi tu. Bapak dah tua-tua pun, dah letih pun pergi kat subuh. Aku muda lah. Kejut. Mulai hari ni kalau kita ada perangai macam tu, macam tak payahlah bang, dia dah besar. Ubah. Dia dah besar tu umur dia, tapi dia punya otak dia tak besar lagi. Kan? Kalau dia besar, dia pergi kan. Bukan sebab kerana ayah. Sebab kan? Boleh. Jadi kita cerita sikit tentang sejarah azan. Hari ni sampai pukul 10 Tuan-tuan, hari ni saya tahu air lah. Air dah habis stok. Tapi saya bawa rendang maman. Saya dah siap QR code saya dah print. Saja tunjuk. Tuan-tuan, saya nak bagi tu, hari tu saya buat air tu, airnya habis tapi duit tak cukup. Saya bagi tahu je lah, Kalau ada yang terambil tapi tak bayar, saya halal lah. Tapi kalau tuan-tuan nak bayar, saya terima. Saya bawa rendang maman. Tuan-tuan tolong habiskan. Banyak borek kata bayar belakang tu dah nipis tu. Sejarah azan sikit lah, sejarah azan. Tuan-tuan, sejarah azan ni ketika mana kan difadukan solat, Nabi bincang dengan para sahabat macam mana kita nak bagi tahu jemaah dah masuk waktu. Kan? Berlakulah cadangan-cadangan lah. Ada yang salah satunya kata kita bunyikan loceng pula kan. Bunyi loceng kan ada macam mirip agama lain. Jadi tidak ada jawapan, keputusan. Malam tu dengan izin Allah, seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid dimimpi. Dia bertemu dengan macam seorang lelaki lah, dia nak carilah kan, kata dia cari alat untuk bagi kat Nabi nanti. Jadi lelaki ni kata nak tak, dia kata tak payah kau pening-pening lah nak cari, nak bunyi loceng lah, nak ketuk ni macam payah. Nak tak aku ajar dengan kau kalimah-kalimah untuk panggil orang azan. Jadi dipendekkan cerita, esok pagi subuh dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan Nabi. Dia kata malam tadi aku mimpi sekian. Nabi kata benar. Nabi kata benar apa yang kau, dan kau pergi ajar pada Nabi suruh apa? Kau pergi ajar dekat Sayyidina Bilal. Sebab apa Nabi suruh ajar kat Sayyidina Bilal? Sebab tu salah satu ciri orang azan ni, dia suara mesti kuat. Mesti nyaring kan. Ini suara pun tak dengar cakap. Tak payah suruh dia azan. Main tak berbunyi lah corong tu. Orang suara kuat, suara nyaring, sebutan elok, cantik. Dia suruh, Nabi suruh ajar pada Sayyidina Bilal. Dan Bilal adalah muazzin Nabi bersama dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan 2 orang. Tapi Sayyidina Bilal lah yang utama. Ketika mana peristiwa Fathul Makkah, Nabi suruh Sayyidina Bilal pergi naik atas Kaabah, suruh azan kan. Rasa-rasa suara Bilal sedap tak sedap? Rasa-rasa lah. Dia bukan teka-teki, rasa-rasa. Agak-agak tuan-tuan dan boya sekalian lah, Bilal suara sedap tak? Bilal ni diceritakan dia ni keturunan Afrika kan, daripada Afrika, orang kulit hitam. Saya dah cerita dulu kan, gigi kan, cerita pasal gigi, dia cerita orang kulit hitam, jadi hitam lah dia ni. Tetapi rasa-rasa suara dia sedap tak? Tak ada Tapi Nabi suruh ajar kat dia. Dia mempunyai suara yang kuat, yang nyaring. Dia sedap tak sedap ni subjektif lah. Tapi kalau kita nak tengok tuan-tuan, kan orang kulit hitam ni, yang kita, bukanlah kita power sangat, tapi yang kita kenal lah, kalau kita ada penyanyi-penyanyi kulit hitam dekat dunia ni, sedap suara dia. Rasa-rasa kan, wallahu alam lah kan. Tapi kalau ikut keadaan sekarang ni,
Yang kalau suara sedap-sedap ni, yang power-power ni biasanya daripada kulit hitam. Orang putih ni sedap-sedap lah, tapi kalau yang memang orang kata power, kulit hitam. Salah satu siapa? Michael Jackson kan. Kulit hitam kan. Sebab dia operate, sedap suara dia. Kan? Jadi tak mustahil Bilal bin Rabah suara dia sedap kan. Nyaring dan kuat tu ialah sebab Nabi suruh Abdullah bin Zaid pergi ajar dia. Makna sebab Nabi kata dia memiliki suara yang lantang, lunak. Itu sejarah. Baik. Kembali balik pada keterangan hadis. Melaungkan azan bermaksud mengajak orang ramai. Bagi tahu dah masuk waktu. Menunaikan, datang untuk menunaikan solat berjamaah. Muazzin biasanya akan ke masjid dan surau lebih awal berbanding yang lain. Betul tak? Badin azan kan? Mereka juga bertindak sebagai pembantu siap dalam membersihkan masjid kan, dan terkadang terpaksa memangku tugas imam apabila imam tidak dapat datang ataupun ada keuzuran. Betul tak? Bilal ni duduk tengah-tengah, kadang dia kena atas, kadang tunggu bawah. Hebat Bilal. Azan satu bab kan. Muazzin juga dikira sebagai salah seorang pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud perkataan siapakah yang lebih baik dari mereka yang berdakwah pada jalan Allah. Kan dia hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa kalimah yang lebih baik pada tu? Tak ada. Itulah yang paling baik. Ajak orang sembahyang, bagi tahu dah masuk waktu, tinggalkan segala macam, sembahyang dulu kan. Berhenti jap, sembahyang. Dan dia melakukan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang Islam. Sangat besar ganjaran bagi orang yang azan. Bagi kita juga jangan ditinggalkan syiar ini. Syiar yang kita boleh buat ketika mana kita solat, sama ada solat bersendirian ataupun solat berjamaah. Kalau kita musafir untung kalau kita musafir sangat untung sebab kita boleh solat musafir ramai-ramai lah, konvoi ataupun kita naik bas dan sebagainya, kita boleh solat berjamaah satu, dan kemudian kita boleh azan. Baik. Sama juga keadaannya kalau kita mendengar kan, kita sampai majlis surau, kita dengar kalimah tu tak disebut dengan sempurna, kita azan pelan-pelan untuk kita dapat pahala tu lah. Yang penting kalimah itu kena disebut dengan sempurna, kalimah azan itu. Sebab tu kita ni khususnya lelaki bukanlah mesti. Kalau kata wajib nanti kan berdosa pula kan. Maknanya kita wajibkan diri kita, paling tidak kita boleh azan, boleh iqamah. Sebab tu kan bila anak perempuan kan, dia kata, ya minggu depan ada orang datang lah ya. Datang apa? Lah datang kawan lelaki. Kita faham tu kan. Tak apa. Pesan dengan dia, datang tengah hari. Kita makan tengah hari sama. Sebenarnya lepas tu nak sembahyang. Lepas tu nak sembahyang, suruh dia jadi imam. Dia nak menantu kita kan? Dia nak jaga anak kita kan? Ingat senang nak jaga anak kita main bagi je. Jangan bila datang-datang tengok bagi tanya dengan makcik. Minah kau tengok kat luar tu budak lelaki tu naik kereta apa? Kereta dia tengoknya. BMW, dia tak tahu BMW sekarang boleh sewa kan? Bukan BMW, Porsche boleh sewa. Tengok kereta, lepas tu tanya gaji kau apa? Kau kerja kat mana? Jangan tanya tu dulu. Solat dulu. Kan? Kita nak serahkan anak kita ni. Bukan nak bagi dia ambil kita punya kambing ke ayam, tak. Anak kita yang kita dah jaga sepenuh hati, kita tatang bagai minat penuh, kita ajar dia agama, tiba-tiba kita nak serah, kita main tak pilih, tak tapih ke. Bukanlah disuruh kita terlampau sangat, tapi pastikan yang asas. Main Zuhur, suruh jadi imam ataupun qomat, suruh qomat. Kalau ada tipu bingung qomat, tanya kawan sebelah. Qomat, apa qomat?
Iqamat pun tak tahu. Mungkin dia kata dia tak biasa, mungkin dia biasa sebut iqamah, contohlah kan. Tu koyo lah pula kan. Iqamah. Ataupun sudah jadi imam, ataupun sembahyang, nanti kan lepas kita zikir suruh dia doa. Contoh test. Sebelum kita serah anak, kenalah test dulu. Nanti dengan bila kita kahwinkan dengan anak kita, kan dia melahirkan keturunan kita. Kita nak keturunan kita mengarut kan? Kita sibuk tanya kerja, tanya gaji. Tanya kerja, tanya gaji, pakai kereta apa? Duduk mana? Alah, lemah lah. Olak kepala ni. Ubah cara tu tuan-tuan. Betul hantaran, cerita hantaran. Allah. Saya kalau cerita hantaran menyampah tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan ni rakam ni kan? Yang dengar tu lantak lah. Kita sibuk antaran, anak kita PhD ya. Ya Allah ya Tuhan kau. Kau nak bagi anak kau kahwin, dia dah cerita kahwin pula. Tak ada sampai itu saya kena tegur lah. Tuan-tuan, antaran ni kalau tuan-tuan nak buh tak payahlah tinggi-tinggi sangat. Kan? Kita kena fikir ni, kita tengok muka-muka macam anak pada gamai yang tak kahwin lagi ni. Sebab kita kena fikir macam ni. Kita letak hantaran tinggi-tinggi kan, sebab apa? Sebab kita nak buat kenduri besar-besar. Hantaran tu sebenarnya untuk siapa? Saya nak tanya tuan-tuan kan marah pula. Contoh nak marah. Mic kat saya cakap je kan. Aku tak nak panggil nanti cakap lah dengan pengurusi. Sebab kita pun ni betul tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima tak terima tu tuan-tuan fikirlah. Hantaran ni sebenarnya untuk siapa? Untuk mak bapak pengantin perempuan ke untuk pengantin perempuan? Pengantin perempuan, tapi yang banyak kita yang ambil. Buat kenduri besar-besar kan. 20,000 merangkak menantu kita cari duit. Piramli dia tunjuk lama dalam filem, tengok Piramli buat cerita. Cerita apa tu? Mak bapak kau yang salah. Sampai aku terpaksa pinjam duit kat ceti, dia cakap. Sampai hari ni anak dah berapa, hutang tak habis lagi. Mak bapak kau yang salah. Lepas tu perempuan, mak bapak kau yang terima. Sebab apa? Anak dah ramai bergaduh pasal lantaran tak habis-habis hutang. Ni tuan-tuan, kena fikir. Kenduri, Nabi kata kenduri kahwin tu sunat. Jangan terbuat langsung. Faham tak? Jangan terbuat langsung. Buat kat surau dah ada kemah dah. Kemah dah ada. Gunalah kemah, jumpa pengurusi je. Saya nak buat kenduri doa selamat. Saya makan, saya sponsor lah dalam 200 orang. Ada orang nak kata ke? Ada kenduri kahwin buat malam. Lantaklah kenduri aku. Ada orang bagi duit? Ada, sudah. Aku suruh makan je. Aku nak bagi tahu anak aku dah kahwin. Nanti tak adalah kau keluar dalam WhatsApp taman. Ambil gambar. Kau tengok anak Pak Imam dah. Keluar lelaki perempuan berpolok-polok. Dia tak tahu anak orang tu dah kahwin. Itulah tujuan Nabi suruh buat kenduri. Buat heboh. Bukan buat hebahan. Yang kita ni nak viral. Nak jadi kenduri wedding of the year. Aduh. Yang jadi masalah tuan-tuan kalau tuan-tuan letak hantaran tinggi mahal-mahal, yang besok pening kepala siapa? Menantu kita. Besok menantu kita tu nak hidup dengan siapa? Dengan anak kita. Besok bergaduh hari pasal kau tahu tak kenduri kahwin kau itu kenduri kau. Pada habis ni dia tu. Kenduri kau itu kau tahu aku habis berapa ratus? 100,000 sebab mak bapak kau nak wedding of the year. Mampus aku. Bila Nabi hutang? Kita ni terlampau ikut orang tuan-tuan. Sebab saya kenapa saya marah? Sebab benda ni berlaku. Saya ada adik 5 orang perempuan, hantaran semua tak ada. Menjadi kesayangan kepada mertua. Tuan-tuan, ni bukan cerita betul, bukan cerita bohong ni, cerita betul. 2 orang saya tukang tanya. Saya tukang tapis bakal adik ipar saya. Ustaz kan. Jumpalah dulu. Kau tak lulus, kau jangan ambil adik aku. Kau ingat sesenang kau nak ambil adik aku. 3 orang. Ada seorang tu dia datang kan. Dia kata bang, saya kata sihat. Sihat. Saya tanya, kat rumah surau tu siapa imam? Soalan saya. Macam tu soalan tuan-tuan. Bukan kau kerja apa, gaji kau berapa sebulan, kita apa, rumah ada rumah.
Kita terlampau dunia tuan. Ni nak ambil anak, nak bagi anak kita, kita yang bebankan dia dengan hutang, lepas tu kita pening. Kau lah. Oh. Dia situ buat kahwin ni tak habis situ tuan. Sampai yang seorang lagi tu adik masa dia nak nikah adik saya lah, jumpa kat kedai, saya kata dengan adik saya, dia tak datang hari ni, lepas ni kau jangan datang lagi. Belagak, masa tu belagak lah, belum jadi adik ipar kan. Dia datang, dia kata kau betul nak kahwin dengan adik saya ni? Betul lah, betul. Kau datang, masuklah ni duit, hantar wakil. Nanti lubang tak ada ni. Bila? Dia tanya bila? Kau kawan dah lama ni. Kau macam-macam adik aku kan, bukan main boleh-boleh bahasa ni. Ni aku berdua ni. Kau yang main. Kau tak dulu aku, tak kahwin dengan adik aku. Kau suka adik aku tak? Suka bang, suka. Suka tunggu apa? Aku bagi orang lain ni. Jangan. Aku hantar rumungan. Hantar. Lepas tu bila tanya hantaran kan, ayah saya kata, saya tak nak hantaran. Kita buat yang wajib je. Bila orang kata tak hantaran, tak payah hati pula. Orang dah ada kita ada hantaran. Sebab budaya kita memang ada hantaran kan. Bila tak ada pelik. Tanya ayah saya, cikgu betul ni? Tak ada. Dah orang cakap tak ada. Orang kata minta kan kau? Orang kata tak ada, nak pula. Tak payah hati, tanya mak saya pula. Kak betul? Orang dah kata tak ada lah. Tapi ayah saya kata kalau kau nak bagi tu lantak kau tu, kau deal lah dengan bakal apa ni menantu kau. Dalam tak ada tu semua dah baik. Dalam tak ada tu yang ayah saya kata tak payah tu, semua adik-adik perempuan semua dah baik. Semua bagi. Faham tak? Ni kita tetap 20,000 anak saya universiti, lantak lah universiti ke PhD yang 20,000 untuk siapa? Kecuali dia ambil 20,000 kan, kita ni sebagai anak kita kahwin kan, dia datang, Cina kau bagi 20,000 dengan alasan mungkin komitmen lah, tapi susah tuan-tuan. Kita ambil 20,000 bagi ke anak perempuan kita, ni kau pegang, besok lepas kahwin, ni lah guna. Okey lah kan, tapi tak ramai macam tu. Dia ambil 20,000, dia balon ni semua kan, kemah, catering nak makan sedap kan, tak sedap orang kutuk kan. Jadi anak kena macam tu tuan. Kenapa sampai cerita kahwin pula tu? Cerita azan pergi kahwin pula. Macam mana boleh pergi situ tadi? Dah ceritanya anak kan. Jadi anak ni kena disuruh pergi surau lah, pergi masjid. Baik. Muazzin panggil kita benda baik, ajak benda baik. Jadi anak-anak ni kena dilatih daripada kecil. Bermula daripada mencari pasangan tadilah. Sebab kita nak pastikan dia jaga anak kita macam mana kita jaga, paling tidak kalau tak mewah pun agama dihidupkan dalam keluarga, itu paling penting. So penting mencari pasangan yang baik untuk anak kita. Jangan bertanya gaji ya. Hanya semayang ke tidak, ngaji kat mana, Quran boleh baca tak. Bukanlah kata bila dia tak boleh baca Quran tak boleh kahwin tadi, maknanya kita alert lah tentang agama ni kan. Banyak sungguh faedah yang akan diperoleh oleh muazzin, tukang azan. Ini tukang azan di akhirat nanti mereka lah orang yang paling panjang leher. Sebab apa panjang leher? Pahala banyak sangat. Allah, pahala banyak betul. Sebab ajak orang kan, mayang, puluh tahun. Tuan-tuan, masjid saya, Bilal, 30 tahun lebih azan. Meninggal. Baru itu meninggal. Senyum. Allah. Lepas mandi kan, lepas siap mandi tu, senyum. Tuan, azan lama daripada dia kerja sampai dia pencen azan. Tak sakit-sakit pun masjid masih kekal sebab masjid mengenangkan dia punya komitmen. Dia bertugas ke tak bertugas, dia tetap ada. Kadang-kadang imam, macam saya kadang-kadang kantoi pagi subuh-subuh tak bangun dah azan, memang tak sampai lah. Dia lah naik nanti. Tangan lawan bagilah kat dia kan. Macam tu lah. Meninggal lah. Seorang lagi kawan baik dia sakit. Allah. Ngam-ngam tu nama kawan sahabat sejati. Kawan dia sakit sebelum Ramadan, tak boleh datang bertugas. Dia, yang Tuan Haji seorang lagi ni,
beberapa hari selepas raya sakit, kena sawan, masuk hospital, ke hospital kena stroke, lepas tu meninggal. Allah. Senang meninggal. Kejap urusan tak sampai sejam, ustaz-ustaz yang kuliah pun saya tak sempat bagi tahu semua. Ada yang tahu daripada tengok Facebook saya. Allah, dia kata macam galat, tapi macam mana kan? Kejap urusan. Mani. Terus bumi. Rezeki dia lah, rezeki. Orang baik azan. 10 tahun azan. Macam saya bila kan, bila dia azan dia datang balik, bila Nabi di mimpi Nabi kata kau dah tak rindu aku ke? Tak datang tengok aku. Dia datang balik kan daripada Syam. Datang sahabat suruh azan. Azan semua penduduk Madinah keluar kan. Ish, Nabi hidup balik ke? Sebab sinonim kan suara kan. Macam kita lah. Macam kita dengar apa ni, sesuatu perkara yang memang kita dah biasa dengar. Kita dah kalau dengar je lagu ni, ingat kan satu kan. Contoh kalau jejak Rasul siapa? Suara tu Zainal Arifin kan. Wah, suara dia kalau dengar suara macam sinonim kan. Dengar asyhadu alla ilaha illallah, kita mungkin ada kenangan dengan lagu tu. Begitulah. Bila penduduk Madinah dengar Nabi dah hidup. Nabi dah hidup. Masing-masing rasa Allah, Nabi dah hidup. Rupanya bukan Nabi dah hidup, sebab suara Bilal tu memang sinonim dengan dia kan tukang azan Nabi. Begitulah kisah dia. Semua penduduk Madinah keluar, suasana masa tu hening dengar kan. Tapi tak dapat habis kan. Tak habislah kan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal jatuh pingsan kan. Sebab terlalu rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita yang datang mengerjakan umrah dan ziarah Nabi janji syafaat. Sebab tu tak sampai di Madinah jangan tak ziarah Nabi. Pergi ziarah Nabi. Nabi janji syafaat. Di akhirat nanti muazzin paling panjang leher. Ini merupakan gambaran betapa gembiranya mereka melihat pahala yang diperoleh. Banyak sangat pahala. Ganjaran ajak orang azan, ajak orang solat fardu. Sesungguhnya jika manusia benar-benar mengetahui kelebihan melaungkan azan, mereka akan berebut-rebut sehingga terpaksa diadakan undian. Ganjaran tu kita tak nampak kan? Ganjaran tu. So saya kata kalau ke Masjid Surau ni, kalau sesekali nak minta izin lah. Bagi saya azan boleh tak? Kalau dia kata okey. Sebab kita nak mendapat ganjaran dia. Ganjaran besar tu tuan. Cuma tak nampak kan. Kalau Allah zahirkan, memang betul-betul kita buat, tapi benda tak nampak. Tapi janji Allah tetap. Nabi sebut tadi 60 pada yang azan, 30 pada yang qamat. Walaupun nampak kita kata alah azan je pun, qamat je pun. Tapi ganjaran di sisi Allah sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar sebab mengajak benda yang baik. Salah satu kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi tahu. Kan? Sebab tu orang yang terawal menyebarkan kebaikan, pahala dia besar. Contoh azan lah, dia bagi tahu dalam waktu kita pun semayang. Selagi mana orang dengar tu semayang, dapat pahala kat dia. Apa lagi benda perkara-perkara yang kita boleh share kebaikan. Kita share. Boleh pahala. Sebab tu jangan dipandang enteng amalan-amalan yang kecil kan, yang di-share dalam WhatsApp dan sebagainya, tapi pastikan betul lah. Lepas tu kita pun share. Mudah-mudahan orang yang baca, dia beramal, boleh pahala kat kita. Kan? Tuan-tuan datang awal kan ke masjid, ke surau kan, tengok lampu tak buka lagi, tuan-tuan buka kan. Kita yang tekan switch tu. Selagi mana orang duduk dalam tu kan mendapat manfaat daripada kipas yang kita pasang tu, boleh pahala kat kita. Tak nak? Senang kan pahala, nak terakhir pahala ni bukan susah. Kan? Ini kita betul-betul yalah siap ada siap mana siap kita. Sini panggil siap ke apa? Yang sembilan panggil apa? Siap ke Najah? Ada siap sini tak ada? Tak ada siap? Imam Bilal ada siap? Ada kan? Tak yang dalam senarai? Tak ada, memang tak ada. Kan kalau suruh tempat kan dia ada Imam Bilal siap.
Syiah ni kan menguruskan kan. Jadi ada kita pula bila sikit siap-siap biar Syiah dia tu. Takkan kita nak buat Syiah dapat allowance, dia sibuk allowance Syiah pula kan. Nak tutup pintu suruh Syiah, nak tutup lampu suruh Syiah, tutup pintu pagar suruh Syiah. Tak, kita buatlah. Kita ambil peluang, Allah dah pilih kita datang rumah Allah yang penuh kemuliaan, keberkatan. Jadi ambillah peluang untuk kita buat perkara-perkara yang baik-baik ni kan. Nampak sampah di tengah ni kita duduk ansur kan. Kiri kanan kita nampak sampah kecil-kecil tu, ambil masuk dalam poket, nanti kat luar kan buang atas sampah. Kan? Takkan semua nak suruh AJK yang buat kan. Tak nak ke kita buat pahala kan. Bagaimana seorang wanita di masjid Nabi ada satu tiang kayu lah, ada lubang. Yang perangai orang-orang ni yang tak guna otak ni, tempat tu dia jadi tempat dia muludah. Kat dalam kawasan masjid Nabi, dia muludah kat situ. Jadi tempat macam jadi bila Nabi lalu situ kan, bila dah banyak orang muludah jadi busuk kan. Dan wanita ni dia nampak reaksi Nabi bila Nabi lalu, nampak reaksi muka Nabi macam tak suka, tak senang. Dan dia hari-hari kerja dia membersihkan, dikikis. Dia nak bagi Nabi gembira. Akhirnya dia meninggal dah lama tapi Nabi tak tahu. Lepas tu Nabi tanya para sahabat, mana wanita yang Nabi masuk betul lah, mana wanita tu tak nampak lama dah. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu aku? Sahabat kata, ya Rasulullah, makcik tu dah meninggal, kenapa tak bagi tahu aku? Sesungguhnya dia ahli syurga. Kan? Sebab itu kita jangan ambil enteng, terutama masjid surau, kebersihan ni sikit-sikit ni yang kita boleh buat lah, kita boleh tolong kan. Kita buat lah. Jangan kita ambil gambar, hantar dekat grup surau, ni tolong pengurusi tolong ambil perhatian ni sampah-sampah ni. Lah kita nak jadi pengurusi pula. Ambil lah, buang. Kan? Benda kecil-kecil kan, boleh tolong kan. Pergi tandas, nampak kotor-kotor tu siram, sambil-sambil terberak tu siram kan. Sampah-sampah kecil-kecil, tong sampah tu penuh, angkat, ikat, buang. Benda-benda kecil je. Kan? Kadang-kadang kita tak nampak, kita terlampau berkira. Wallahualam, mudah-mudahan masuk mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman, dan lepas ni pergi mana-mana, balik kampung ke apa, kalau boleh ambil peluang untuk kita, kalau boleh azan, kita azan lah. Kecuali tempat-tempat macam masjid surau memang ada, kita minta izin. Tapi kalau kita datang surau kampung, masjid kampung, dah masuk waktu dah, tak ada orang, azan lah. InsyaAllah. Tuan-tuan, kat luar nanti boleh ambil lah. Satu-satu ambil dan bayar. QR ada kat saya. Tolong habiskan, berat sangat lah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.